sini tak apa. Sedap lagi. Okay, makan dulu. Sekejap kita nak naik train pergi Milan. Milan dulu. Milan dulu. Silap. Pul. Kena piliton lebih biji. Okay, sekarang kami dah sampai Milan. Baru sampai, so kami nak ambil train lagi pergi ke Venice. Kita pergi Venice dulu kan. Pergi ke Venice. So tak tahu berapa minit train lagi nak pergi tengok. So jom kita pergi Milano dulu. Right, kita pergi beli nasi dulu. Sekejap lagi baru kita naik train pergi ke Venice. Sebab nak pergi Venice pun dalam 2 jam juga. So kita beli makan dulu. Mana? Ini Rasulullah yang lah. Okay, sekarang kita dah sampai Venice, Santa Rosa. Tuh, kakak dah sampai Venice. Jom. Mama. Venice, Itali lah. Okey, kita dah sampai Venice. Kami sampai dalam pukul 7.22 dah. Okey, kita dah sampai Venice. Jangan tepi sana gigah. Ini dia pertemuan kan. Ni tengok. Rehat sat. Alright, sekarang kita tengah jalan pergi dekat hotel Aeron Hotel. So kita tak tahu macam mana kondisi hotel tu. Kita tengok dulu. Jom. Sekarang kami dah sampai Aeron Hotel. Betul-betul Aeron. Satu bilik je ada toilet. Bilik ni. Tapi okey lah, hotel lama pun lampu sempoi. Semua dapat 5 bilik. Ini satu bilik. Itu ada view juga. Ni lagi satu bilik. Tu. Ni satu bilik. Bilik aja dia kecil je. Ni satu bilik. Oh, dia bagi 2 katil ni pula. Tapi hampa ada kipas. Ni apa? Toilet tak masih?
Oh. Ah. Selamat. Masuk dulu. Toilet. Tengok. Toilet. Wow. Kalau dia ada toilet. Asal lampu. Lampu Semua mana? orang punya bilik tak ada. Pas tak apa. Lampu mana? Bukan. Nah. Ini toilet dia. First time tengok ni. Ada 2 mangkuk toilet. Right, sekarang saja kami jalan malam ni. Tengok Pekan Venice. Naik jambatan tu kami patah balik. Tu là Jerman hả? À, Jerman mà. Kira duit euro. Apa ya? Hah? Hijau dulu. Ah, boleh? Yang green one. Mint chocolate. Ya, mint chocolate. Pistachio. 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 Alright. Selamat pagi Venice. Pagi ke? Oh, 1 minit lagi. Ya, ya. Dah makan apa dulu ni?
Hari ni kita jalan-jalan cari makan dulu. Tengah hari ni dah lapar lah. Mari nasi basi pula beli. Dia sejuk daripada panas macam ni pula sikit jempol. Oh, tu dia makan apa? Makan apa ni? Tak makan. Tak makan boy. Belakang dalam ke? Al-Kanton. Dia jalan celah-celah ni. Play something turn right. Okey. Kita masuk jalan sempit. La patatina. Kami ada dekat Traghetto San Marcucolo. Okay, ni kami nak try cari kedai murah sikit. Nak pergi kat abang tu dah jumpa kedai tu, so kami nak pergi dah. Vendetta Opera.
Ni satu ni. Kita masuk dulu. Tengok. Sedap tak? Ha? Sedap ke tak? Sekejap. Itu berasa. So, macam seafood licin lah. Masih nak punya. Rasa. Nak rasa sih. Okay, sekarang kami dah sampai kedai makan ha. Dah order dah. So, dia tengok lagi makan dah sampai. Kita makan. Lapar tak makan lagi. Mamatku. Mamat, Mamat. Mamat beli lain. Mamat. Kita jadi main course lah. Jadi Okay, makanan dah sampai dah. Makan. Dan. nak asam. Ikan ke ayam ni. Ikan ke ayam. Alright, lepas makan kita sambung jalan-jalan lagi kat Venice ni. Tengok apa yang menarik lagi. Okay, minta kurang. Dia 25, ada minta 20. Okay. Nampak koko. Tengok ah, nampak. Wih, cantik nampak. Nak? Nampak je lah mata. Nampak. Oh dia. Buka saya mata. Dah nampak biji mata ni lagi lah. Dekat. Kek. Bondok. Baik. Tu yang tubuh kecil. Yang kata hampa mikul pun comel. Taklah yang semalam tu lagi. Semalam besar punya kun. Abang tak payah kedai lain beli lagi. Now. How I famous now? Ya. Yeah. Baik lah jatuh lagi dia longgak lah tu. Okay. Thank you. You're welcome. And the second one, Bentuk bunga. tiramisu and pistachio. Nak ni? Tengok. Boleh? Pistachio dengan Coklat. coklate. Tiramisu. Apa? Es krim coklat. Makan rasa. Tak. Tak nak? Kakak beli apa? Ni. Beg kulit? Oh yo. Lama gila ni. Apa yang apa beli? Ada merah, ada hijau. Apa ada
Alah bersama. Dia tayar. Ya. Ya, Tapi tak nak tulis Itali. Kakak ke? berapa euro? Yelah yang kakak tu lah. 15. Tapi cantik. 15 euro. Tapi kosong lah dalam dia. Kecil dia. 29 lagi murah. Ha? Sama. Sama. Masih beli berapa? Ada time kita nak balik rumah. Dia sempit kecil. Selamat. Selamat. Dahlia nak lali. Okay, ni siapa nak beli baju. Ni apa? Fish magnet semua ada kat sini. Okay, cek mata tengok. Tengok bentuk macam mana. Coklat no? Okay, Beh. Baik. Ya, apa sangat? Sebelah lah, sebelah lah. Tengok sebelah hijau sebelah. Tengok sebelum dia ni. Ha? Ini kedai kebab halal. Kita nak makan. Apa tu? Maida. Okay. Thank you. Yuk. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. Alright. Kau tengok banyak boot. Ni bas tak silap aku. Banyak bas juga yang bas tapi boat lah, bas boat. Boleh naik bas juga kalau tak larat jalan. Crashing down, but baby, we got up. Yeah, look at us now.
Okay, sekarang kita sambung jalan lagi dekat Venice Tengok suasana lah dekat senja maghrib. Jom, let's go. Ini teksi, siapa nak naik teksi pun boleh. Bas pun ada. Sana bas. Ni dia punya teksi. Siapa nak naik teksi pun boleh. Okay, jom kita dinner malam ni. Azri, dinner malam ni makan ing sotong, ing cuttlefish. Adik, jom. Spaghetti kita dah sampai dah. Spaghetti in cuttlefish. Tak tahu apa dia. Dengan spaghetti smoked salmon dengan tuna. Nampak macam menarik. Jom kita try. Bismillah. Okay. Nak makan apa, Mat? Makan ni. Makan spaghetti. Panjang spaghetti. Mi goreng. Tidak. Dia panjang aja panjang. Tak duduk. Tak masam. Masam. Berapa? Apa nama entah. Ikan apa tak tahu. Lobster. Makan lobster. Berapa kita tak tahu. Tema harga. Jadi ikan. Harga. Yang tu semua seafood. Dia kira timbang Grill. lah. Seafood grill. Baik, makan dulu. Ni jual rimau. Jual rimau. Mama, tepi boleh tak? Ada di sana. Ada. Pilih. Nak pilih apa? Muhammad? Ahmad? Pilih. Mari aku pilih dia elok. Dia elok ni. Mana elok ni aku ambil dua dah. Kau ambil lagi. Dah. Jauh nak agak kot. Ya. Hindustani. Lagu tu.
Okay, selamat pagi. Sekarang kita dekat Venice lagi. Nak check out, nak gerak ke Venice. Nak gerak pergi Verona. Jom kita check out, kita pergi Verona. Oh, sini tu. Uyuk. Mamat. Itu besar ah burung dia. Ni burung ke itik ke tak tahu nak kata. Tu dia apa boleh tengok siang punya ramai kat Venice ni. Malam kami sunyi lagi. Siang punya ramai. Mungkin sebab hari Sabtu kot. Orang cuti. Okay, bye bye Venice. Jumpa lagi insya-Allah.